Mi vegan. Sedap tak, Syul? Sedap. 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 Sedap ni. Dia buatkan mi vegan untuk kita orang. Sebab kita dah inform waktu tu kan. Bersih Mana? Kau kena pun. Okay. Kau nak 2 air 2 kosong? Dua lah. Ni kan swimming pool. Ya. Ini dia punya pantai laut. Tadi kan ada laut dia tu. Dalam ini betul-betul dalam. Tak tipu dalam dia. Umi boleh ke swimming? Umi boleh ke berenang? Tak boleh. Tu ingat anak-anak dah berbahaya. Tak semua sesuai dengan dah. Ada dah yang sesuai, ada dah yang tak sesuai. Nampak? Hello vlog. Welcome to my guys. Okay, hari ni kita kat mana ni, Man? Sekejap. Ni roda Vietnamese milk coffee. Kita dekat Greece. Kat Greece. Memang padat lah kat sini. Begitu acah guys. Tak guna. Oh, tak ada. Itu berapa feet? Berapa meter? Wah, tak tahu besarnya. Tapi dah banyak daripada 100. Rajinnya dia orang buat bertingkat-tingkat. Oh, ni lah yang cantik tu. Mesti 50. Do not wear shoes or sandal. Dia orang solat dekat sini. So kita tak boleh buat bising kalau kita masuk tempat orang solat. Oh, comelnya. Comelnya baby dia. Baby perut dia. Sini dia letak buah kat sini. Mana tahu kalau dia tengok kakak, dia jadi terfikir, apa budak ni yang pakai tudung ni dia ni agama apa pasal nanti dia pun study. Maksudnya kalau dia buat macam tu, maksudnya dia nak ambil dosa-dosa dia. Patung tu akan ambil dosa-dosa dia, maksud dia. Tak tahulah. Tak tahulah dia punya konsep dosa dia tu macam mana. Aku Wah, suka kakak. orang macam ni. Cantiknya. Ambil gambar kakak sini. Tak Tingginya. 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 Kot. Dia punya pintu tu macam kita punya kubah masjid punya juga. Nampak tu? Kan? Ui, dia ada bawah bunga. Bunga matahari ke?
Ni tempat solat dia lagi. Oh, dia pegang botol air. Tak tahulah dia pegang apa. Nampak tu? Dia balut. Dia balut juga lah. Oh, ini. Oh, Mina sup. Okey, ambil bagi sup. Oh, yang tak ada Rasa lah. Apa nama dia? Apa nama dia? Fuel. Lepas tu, kalau kita ambil sebatang ni, balut. Lepas tu, kita pusingkan dia. Mina sup. Kita boleh Sama dengan drama. Oh, pancake dah sampai. Mana? Di mana pancake? Oh, di mana pancake? Di mana sup? Oh, yang ada pancake. You know how to use it? Kalau ajar. Anak ajar, can you please do that? Yeah. Cut it into small piece, and then take the rice paper, put the veggie inside, put the pancake, and you roll it. Okay, so dia do it right? Yes, like it. Okay. Tapi kena digunting daun tu. Ada gunting. Oh. Betul? Kayu tak melayang Aira. Bahagia betul. Bahagia betul ni. Sejuk ke? Besar tu. Besar tu. Oh, habis dah. Kecil dah. Dia cancel off. Ya Allah, ubat dia tak kira mana ni. Wow. Brand susu. Dry fruit dia. Ali Syukri. Cu, ni sedap Cu. Ni ada pisang ni. Mana kita makan pisang kering ni? Oh, pisang kering. Kita makan kat buffet tu kan? Dia kena 300 berapa ringgit ke? 300 sekilo. Kalau tadi RM50. Yalah 470. 470. Kalau 300 lah, ini 48 je, 45 je. So kalau 30 adalah dalam RM5. Ini dalam RM7. Dry coconut. Oh. Sos yang kita makan dekat ni. Ni tomato sauce, ini hot chili dia. Ni. Sebab dia ada halal. Kita kena tepi. Kopi yang kita kena. Oh, jumpa dah. Jumpa dah. Cu. Tak yang ini lah. Pekan sari dia orang. Pasar-pasar ni. Pasar-pasar dia ni tak ada ni. Tengok buat tu ni. Malaysia. Berapa lama dah? Mama dah dapat car dia, okey lah. Tak payah buat dulu je. Lagi Dia tu dia dah.
tak tipu lah. Okey, awak dapat dah. Aira nak apa Aira? Jangan besar-besar sangat nanti tak muat lagi. Harganya telah ditetapkan. Selamat datang ke Tiago Restoran Danang. Dia ada tuliskan pro and cons restoran dia. Yang pertamanya, dia bukanlah disahkan halal oleh Badan Halal Bertauliah macam JAKIM ke Vietnam. Tapi macam biasalah, ayat yang paling menarik tadi, Muslim friendly. Ayat ni tabu lah di Malaysia, tapi di Vietnam kita boleh kira lah. Sebelum ni dia ada halal, CJ halal, tapi sebelum COVID dah expired. Tapi masih lagi menggunakan no pork, no lard, even no pork seasoning. Dan kebanyakan daging dia ambil daripada daging yang ada halal logo. Dia ada juga guna daging, bahagian part-part daging yang tak ada halal logo, which is daging yang tidak disembelih, tapi itu ditunjukkan di dalam menu non halal. Maknanya daging tu ada daging yang kebanyakannya ada daging yang disembelih, dan ada sebahagian part yang daripada daging yang tidak disembelih lah. Dan macam-macam lagi dia punya pro and cons, tapi yang penting tu halal dan thayyiba, insyaAllah. Not the best of the best restaurant, walaupun dia ada ini reverse psychology lah ni. Big Gourmand by Michelin Guide. Bukanlah star kot. Tak pernah dia tengok balik. Ada 3 cawangan, Danang, Hoi An. Oh, Hoi An baru 2024. Chiang Mai. Still be right where you are. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known, been set in stone, unbreakable. Video dah mana? Wajib 290 for 1 hour. 290 tadi berapa diorang kata? 40 lebih kan? RM40 lebih-lebih. Ya. Body masak. Apa ni? Dulu kalau hari raya dulu kita makan nasi impit. Betul. Ada lagi ke? Tak ada lagi sembarangan. Tengok nak kata. Sedap lah. Sedap Refresh. Ya. Teh kosong je tapi sedap, segar. Teh bunga-bunga. Bunga betul. Cuba rendam kaki. Nanti 30. Nanti kita kena kira balik sebab makan. Baby comel kan? Bagus lah dia. Dia ada ni kid zone untuk main. Kepala dulu Ni kid zone dia. Dia cakap Melayu. Baby. Baby tak faham Melayu. Suka sangat dengan baby. Si ada ni lagi. Breastfeeding area lagi. Bagusnya lah. Ama. Kuala Lumpur. Gate number 4. Tapi dalam kita orang punya tiket, gate number 10.
flight kali ni sangat meriah dengan kids Di belakang kita orang pun baby, kanan kiri semua ada. Ni budak ni tengah main phone. Offline game.